Hai, Assalamualaikum geng. Okay, Ayu berada dekat Swiss Grand Beach Resort Kuantan. Okay geng, kalau nak berbuka puasa bolehlah datang kat sini. Okay guys, kita dah sampai kat Garden Terrace. Pelbagai makanan ada kat sini yang untuk nak berbuka puasa. Bolehlah datang di sini ya. Aneka jeruk buah pun ada. Aneka ikan masin ada. Wafer dan aiskrim pun ada. Okay guys, lolok ada kat sini. Okay, sup kosong ada. Sup tom yum ada. Sedap ni. Kawah sup meletup pun ada guys. Kau tengok. Sedap. Shawarma pun ada guys. Cendol dan ais kacang pun ada. Aneka gorengan ada. Tukang masak tengah masak. Panas-panas lagi. Serunding ayam ada. Macam-macam jenis kuih ada kat sini. Bolehlah yang mana nak datang, boleh datang. Aneka kuih Melayu ada. Buah-buah pun ada. Makanan lauk pun ada. Kambing golek ada. Roti gulung keras ada. Roti gulung lembut ada. Macam-macam jenis roti ada kat sini. Yang berasa-rasa tu tengah pakai sate. Sate ayam ada, sate daging ada. Nasi minyak ada. Ikan siakap steam kicap ada. Lala goreng ada. Daging masak cili hijau ada. Gulai ayam rebung ada. Aneka ikan bakar ada. Burung puyuh ada. Sate daging yang dah siap masak ada. Sate ayam ada. Okey, Ayu dah siap makan di Swiss Grand. Okay guys, kita jumpa lagi di next video, InsyaAllah.